kereta internasional, kereta nasional, kereta elektrik. Anda tengah merancang untuk beli kereta baru? Dalam rancangan ini, kita akan kupas tips cari pembiayaan sesuai bila nak beli kereta. Untuk selanjutnya, kita bersama Luqman di studio. Terima kasih Jaz. Kini saya bersama Siddiq, seorang peminat tegar dunia otomotif yang cukup dikenali. Apa khabar Siddiq? Khabar baik. Baiklah Siddiq, sebelum kita nak beli kereta kan, apakah tips penting untuk pilih pemilihan yang sesuai? Mudah aja sebenarnya. Ada 3 perkara utama. Yang pertama adalah cari kadar keuntungan yang rendah. Lagi rendah kadar keuntungan, lagi rendah bayaran bulanan. Betul tu, ini sedikit sebanyak memudahkan pelanggan untuk membuatkan plan bajet setiap bulan. Baiklah, apakah tips yang seterusnya? Tips yang kedua adalah margin pembiayaan yang kompetitif. Kalau margin tinggi, maksudnya korang tak perlu nak keluarkan deposit yang besar. Wow, ini sedikit sebanyak memudahkan para pembeli. Baiklah Siddiq, apakah tips yang seterusnya? Okey, tips yang ketiga adalah tengok kemudahan pembayaran yang ditawarkan. Contohnya, pembiayaan Auto BSN ada menyediakan kemudahan potongan gaji khas untuk kaki tangan kerajaan. Jadi, ia lebih teratur dan lebih mudah. Terima kasih Siddiq. Sangat jelas dan mudah untuk difahami. Kalau kita dengar tadi, nampaknya BSN merupakan pilihan yang menawarkan pakej yang berbaloi. Macam mana kalau ada yang berminat? Okey, korang boleh layari bsn.com.my atau kunjungi cawangan BSN yang terdekat untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Terima kasih Siddiq. Sampai di sini sahaja rancangan kami. Sampai jumpa lagi.